parti yang sama. Parti itu masih lagi terus memaki hamun dan mencaci parti saya MCA macam-macam. Takkanlah saya nak bersabar lagi. Selepas dicaci oleh parti itu, takkan nak suruh ahli-ahli MCA mencium mulut pemimpin dia atau menjilat pemimpin parti itu. Ini style Prabowo dalam TikTok. Sorry. Manusia ada perasaan dan maruah. Begitu juga ahli MCA yang mempunyai maruah dan harga diri. Bayangkan jika parti kamu dimaki hamun, difitnah dan dihina. Apakah perasaan dan reaksi kamu sebagai seorang ahli parti yang bermaruah? Sekarang kata pemimpin parti itu, BN patut balas budi DAP. Takkan nak minta MCA membalas budi DAP atas jasa mencaci parti saya MCA. Kata orang Jawa, goblok ni. Fikirkanlah. Brother, ini bukan soal pujuk-memujuk. Bukan soal mau atau tidak mau berjiwa besar. Tetapi ini adalah soal prinsip dan maruah MCA, parti kesayangan saya yang perlu dipertahankan. Harap-harap semua faham ya. Selamat. Keikhlasan UMNO dalam membentuk kerajaan tu, mungkin komen sikit. Saya ingat zaman beliau telah berlalu, ya, dan berilah kejayaan kepada kepimpinan DAP yang ada sekarang, ya. Dan jangan nak menyiku mana-mana sahabat. Okey. Pendedahan Muhyiddin Yassin mengenai usaha Ahmad Zahid Hamidi menyelamatkan diri daripada kes rasuah, Dr. Mahathir Mohamad hari ini berkata, Presiden UMNO itu pernah berjumpa dengannya untuk meminta bantuan dalam pendakwaan rasuah di mahkamah. Saya datang ke rumah saya bersama dengan 2-3 orang lagi. Dan dia cuba nak berbaik-baik dengan saya. Tapi saya dah tahu, masalah Zahid ialah dia ada kemungkinan dia akan dimasuk dalam tahanan, masuk jail kerana jenayah yang dilakukan oleh dia. Sebelum ini, Zahid menafikan dakwaan Muhyiddin dan berkata bersedia melakukan sumpah laknat. Bagaimanapun, responnya terhadap Mahathir berbeza dengan berkata dia akan mengambil tindakan undang-undang. Saya yakin dan percaya apabila Wak Zahid tak jadi Presiden UMNO lagi nanti, saya yakin dan percaya tiga-tiga parti besar Melayu, iaitulah UMNO bersatu dan PAS bersatu, maka insya-Allah kita akan lebih kuat dan kukuh untuk terus dapat memimpin menguasai negara Malaysia yang tercinta ini.